Biar saya mulakan dengan satu soalan yang selama ini membara dalam hati ramai lelaki, tetapi hampir tiada siapa berani menyuarakannya dengan jujur. Bagaimana jika masalah ereksi anda selama ini bukan berpunca daripada usia, tetapi daripada apa yang ada di dalam pinggan anda sendiri setiap hari? Bagaimana jika punca sebenar rasa lemah, kurang bertenaga dan gagal beraksi di sisi pasangan bukan kerana anda sudah tua, bukan kerana anda sudah habis tempoh, tetapi kerana setiap suapan makanan yang anda masukkan ke dalam mulut perlahan-lahan mematikan aliran darah ke zakar anda. Dengar baik-baik. Ini bukan gurauan, ini bukan cerita rekaan. Ia bukan sekadar nasib malang atau ayat klise yang sering anda dengar. Kononnya, semua lelaki akan lemau selepas umur 60. Kebenaran yang sebenar jauh lebih mengejutkan dan jauh lebih mendesak. Apa yang anda makan setiap hari mungkin sedang secara senyap dan perlahan memusnahkan keupayaan anda untuk beraksi sebagai seorang lelaki. Atau sebaliknya, ia boleh menjadi kunci untuk menghidupkan semula kejantanan anda, mengembalikan ereksi yang kukuh dan keyakinan yang anda sangka telah hilang. Nama saya Dr. Nur Sabrina. Saya seorang pakar urologi bertauliah dan profesor di Fakulti Perubatan dengan lebih 30 tahun pengalaman klinikal membantu lelaki mengatasi masalah kesihatan seksual, terutamanya selepas usia 50 dan 60 tahun. Saya telah berhadapan dengan beribu-ribu pesakit lelaki seperti anda. Mereka masuk ke bilik konsultasi saya dengan wajah malu, rasa kalah, ada yang hampir putus asa. Ramai yang percaya bahawa mereka sudah tiada harapan, bahawa ini hanyalah suratan takdir. Hampir kesemuanya silap. Kerana inilah hakikat yang tiada siapa pernah beritahu anda. Disfungsi erektil bukan sekadar masalah di bilik tidur. Ia bukan sekadar isu zakar tidak bangun, tidak keras atau cepat layu. Disfungsi erektil adalah isu aliran darah, titik. Dan aliran darah adalah sesuatu yang boleh kita perbaiki secara semula jadi dan selalunya secara kekal dengan makanan yang betul dan tabiat yang betul. Ya, saya tahu ia kedengaran terlalu mudah. Anda mungkin fikir, doktor, kalau betul makanan boleh menyelesaikan masalah ini, kenapa ramai lelaki masih menderita? Jawapannya mudah tetapi pedih. Ramai lelaki tidak pernah diajar. Ramai doktor tidak punya masa untuk menerangkan dengan terperinci. Dan industri tertentu lebih suka anda bergantung kepada pil, bukan kepada pinggan anda. Namun hari ini, saya akan bongkarkan satu persatu. Dalam beberapa minit yang akan datang, saya akan terangkan 4 jenis makanan berasaskan tumbuhan yang secara saintifik terbukti boleh meningkatkan aliran darah, merangsang nitrik oksida dan membantu memulihkan ereksi yang kuat dan boleh diharap secara semula jadi. Saya juga akan kongsikan 3 jenis makanan yang secara diam-diam mensabotaj tubuh anda setiap hari, menyempitkan salur darah, mengganggu hormon dan menggagalkan usaha anda tanpa anda sedari. Dan yang terakhir dalam senarai itu adalah yang paling berbahaya dan paling licik sekali. Jadi, jangan ke mana-mana. Apa yang bakal anda dengar boleh menjadi titik perubahan dalam hidup anda sebagai seorang lelaki.
Sebelum kita melangkah lebih jauh, jika anda benar-benar serius mahu mendapatkan semula kesihatan dan vitaliti, pastikan anda melanggan saluran ini dan tekan butang loceng supaya anda tidak terlepas satu pun tip kesihatan yang saya sediakan khas untuk lelaki berusia 50, 60 dan ke atas. Jika mesej ini menyentuh hati anda walaupun sedikit, tulis angka 1 di ruangan komen. Jika anda masih ragu-ragu, tulis 0 dan beritahu saya apa yang anda perlukan supaya saya boleh berkhidmat kepada anda dengan lebih baik. Sekarang, setelah anda faham bahawa punca sebenar masalah bukan semata-mata usia tetapi aliran darah, mari kita masuk ke bahagian yang paling penting. Inilah 4 makanan berasaskan tumbuhan yang secara konsisten saya lihat mengubah hidup ramai. 1. Sayur-sayuran hijau berdaun. Bayam, arugila, kailan, daun ubi bit dan sayur hijau berdaun lain. Jika ada satu kumpulan makanan yang saya harap setiap lelaki berusia lebih 60 tahun jadikan sahabat rapat, inilah dia. Saya telah melihat sendiri perbezaannya dalam darah, dalam ujian makmal dan dalam cerita hidup lelaki sebenar. Seorang pesakit saya, Encik Rahman, datang berjumpa saya pada usia 63 tahun. Secara luaran, dia kelihatan sihat. Tekanan darah tidak terlalu teruk, berat badan sederhana. Tetapi di sebalik itu, beliau sudah lebih setahun bergelut dengan ereksi yang semakin lemah dan tidak konsisten. Dia pernah mencuba suplemen, hampir sahaja menerima cadangan ubat tetapi hatinya tidak tenang. Dia tidak mahu hidup bergantung kepada pil. Selepas kami melakukan beberapa pemeriksaan, apa yang saya jangka disahkan benar. Peredaran darahnya lemah, arterinya tidak lagi anjal seperti dahulu. Lapisan dalam salur darah yang dipanggil endotelium sudah mula rosak. Darah tidak mengalir dengan lancar dan tanpa aliran darah yang baik, zakar tidak boleh mengembang dan mengekalkan ereksi dengan sempurna. Di sinilah sayur-sayuran hijau berdaun memainkan peranan penting. Sayur jenis ini kaya dengan nitrat semula jadi, bukan nitrat kimia yang ditambah dalam daging proses, tetapi nitrat semula jadi yang apabila masuk ke dalam tubuh ditukarkan menjadi nitric oxide. Nitric oxide ialah molekul isyarat yang memberitahu salur darah supaya mengembang, merehatkan dindingnya dan membenarkan lebih banyak darah mengalir. Tanpa nitrik oksida yang cukup, ereksi yang kokoh hampir mustahil. Saya meminta Encik Rahman memasukkan sayur hijau berdaun ke dalam setiap hari hidupnya. Bayam dalam smoothie pagi. Arugula atau daun salad hijau dalam makan tengah hari. Kailan tumis sebagai lauk utama malam. Tiada ubat ajaib, hanya konsistensi. Dalam beberapa minggu, beliau mengakui mula terasa beza. Badan rasa lebih ringan, kepala kurang kabur dan ereksi pagi mula muncul semula. Dalam 3 bulan, prestasinya jauh lebih baik daripada 1 tahun sebelum itu dan semua itu berlaku tanpa sebarang preskripsi. Sayur hijau berdaun bukan sahaja membantu aliran darah buat sementara. Ia membantu membaiki lapisan endotelium dari dalam. Ini bermakna dari masa ke masa, anda bukan sekadar menambah baik ereksi, anda sedang membalikkan kerosakan yang menyebabkan masalah itu sejak awal. Inilah penyembuhan sebenar, bukan sekadar menampal masalah.
Namun, sayur hijau tidak bekerja sendirian. Apabila digabungkan dengan makanan lain yang juga menyokong nitrik oksida, kesannya menjadi berganda. Di sinilah kita beralih kepada makanan kedua yang mungkin kelihatan pelik pada mulanya, tetapi hasilnya kerap membuat lelaki tersenyap kerana kagum. 2. Ubi bit. Saya masih ingat reaksi kebanyakan pesakit apabila saya menyebut nama ubi bit. Mereka tersenyum sinis. Ubi bit, doktor, betulkah? Ramai yang mengaitkannya dengan hidangan lama zaman neneng atau sebagai hiasan di pinggan. Tetapi selepas mereka beri peluang kepada ubi bit selama beberapa minggu, sangat ramai kembali kepada saya dengan cerita yang sama. Doktor, saya tak sangka benda merah ungu itu boleh buat hidup saya berubah begini. Ubi bit adalah antara makanan paling padat nitrat semula jadi, lebih tinggi daripada kebanyakan sayur lain. Bila anda makan ubi bit, tubuh anda menukar nitrat ini menjadi nitrik oksida, sama seperti sayur hijau tadi, tetapi dalam kepekatan yang lebih tinggi. Akibatnya, salur darah lebih mudah mengembang, penghantaran oksigen ke otot dan tisu meningkat dan aliran darah ke zakar menjadi lebih kuat dan stabil. Seorang pesakit lama saya, Encik Saleh, berumur 68 tahun, memutuskan untuk mencuba dengan disiplin. Setiap pagi, beliau minum segelas kecil jus ubi bit, sama ada dicampur dengan sedikit lemon atau lobak merah. Hanya 1 gelas setiap hari. Selepas 2 minggu, beliau masuk ke bilik saya dengan senyum yang tidak boleh disembunyikan. Doktor, saya tak pasti apa yang sedang berlaku dalam badan saya, tetapi isteri saya pun nampak perbezaannya. Memang bukan sihir, itu sains. Lebih banyak nitrik oksida, aliran darah lebih baik, ereksi lebih mudah dicapai dan lebih tahan lama. Ubi bit bukan sahaja membantu prestasi seksual, ia turut meningkatkan stamina harian. Tidak heran atlet maraton dan pelumba basikal profesional menggunakan jus ubi bit sebelum perlumbaan. Cara mengamalkannya mudah. Anda boleh memanggang dan makan sebagai lauk, memarutnya dalam salad, mengisarnya sebagai jus atau mencampurkannya dalam smoothie. Cara manapun yang anda suka, yang penting ia masuk ke dalam rutin, bukan sekali-sekala. 3. Kekacang, terutamanya walnut dan pistachio. Kini, kita beralih kepada sesuatu yang lebih kecil tetapi tidak kurang hebat. Kekacang. Ramai lelaki menyangka kacang hanyalah snack ringan. Namun, walnut dan pistachio mengandungi sejenis asid amino penting yang dipanggil L-arginin, iaitu bahan mentah untuk badan menghasilkan nitrik oksida. Seorang pesakit saya, Encik Farid, bekas anggota bomba berumur 66 tahun, mengadu bahawa ereksinya menjadi lebih lembik dan cepat hilang. Dia masih aktif, masih berjalan setiap hari, tetapi dari segi prestasi di bilik tidur, dia rasa dirinya bukan lagi seperti dulu. Saya meminta beliau menambah segenggam walnut dan pistachio dalam harian. Walnut dalam oat atau yogurt pada waktu pagi, pistachio sebagai snack petang. Sebulan kemudian, Encik Farid kembali dengan nada suara yang lebih yakin. Doktor, saya tidak rasa saya kembali muda 25 tahun, tetapi saya rasa seperti seorang lelaki semula. Ereksi lebih kukuh, saya tidak takut lagi untuk bersama isteri.
Selain L-arginin, kekacang juga syarat lemak sihat yang menyokong hormon lelaki, membantu menstabilkan testosteron, mengurangkan keradangan dan menjaga kesihatan jantung. Sekali lagi, apabila jantung sihat, salur darah sihat, ereksi turut menjadi lebih baik. Apa yang menjadikan kekacang hebat ialah betapa mudahnya ia diamalkan. Anda tidak perlu memasak, sekadar segenggam kecil setiap hari sudah memadai sebagai permulaan. 4. Beri, terutamanya beri biru dan stroberi. Beri kelihatan kecil, manis dan tidak mengancam, tetapi di dalamnya terdapat flavonoids, terutamanya antosianin yang bertindak sebagai perisai dan pembaik pulih kepada salur darah. Ia melindungi endotelium daripada kerosakan, mengurangkan keradangan halus dan membantu salur darah kekal anjal. Seorang duda berusia 71 tahun, Encik Hashim, datang berjumpa saya kerana dia baru mula berkenalan semula selepas beberapa tahun hidup sendirian. Beliau mahukan keyakinan. Tiada masalah jantung besar, tetapi ereksinya tidak lagi seperti dulu. Saya menyarankan sesuatu yang nampak remeh. Secawan beri campuran setiap hari. Beri biru, stroberi, apa sahaja yang mudah diperoleh. Campur dalam oat, jadikan smoothie atau makan sebagai pencuci mulut. 6 minggu kemudian, Encik Hashim kembali. Wajahnya lebih ceria. Doktor, saya gembira saya datang berjumpa doktor. Ia tidak sempurna, tetapi perubahan itu nyata. Itu bukan magik. Itu hasil konsisten kecil yang dilakukan setiap hari. Kajian besar daripada universiti ternama juga menunjukkan lelaki yang mengambil lebih banyak flavonoid dari beri mempunyai risiko lebih rendah mengalami disfungsi erektil. Beri juga membantu mengurangkan keradangan dan memperbaiki kepekaan insulin yang semuanya berkait rapat dengan kesihatan seksual. Sekarang, anda sudah tahu 4 makanan yang boleh menjadi rakan baik anda. Tetapi cerita tidak berakhir di situ. Kerana sementara makanan ini membantu membina semula kekuatan, ada 3 jenis makanan lain yang jika anda terus amalkan tanpa sedar akan menghancurkan segala usaha anda. 1. Daging proses. Bacon, sausage, daging salai, daging sejuk yang dibungkus nipis. Saya tahu ini topik sensitif. Ramai lelaki telah membesarkan anak-anak mereka dengan sarapan seperti ini. Ia sinonim dengan rasa selesa, maskuliniti dan tradisi. Tetapi dari sudut perubatan, daging proses penuh dengan lemak tepu, garam dan bahan pengawet yang merosakkan salur darah dari dalam. Daging proses bukan sahaja meningkatkan risiko penyakit jantung, tetapi juga menjejaskan salur darah halus yang membekalkan darah ke zakar. Oleh kerana arteri zakar adalah antara yang paling kecil di tubuh, ia adalah yang pertama menunjukkan kesan sempit dan tersumbat. Seorang pesakit saya, Encik Jamil, berumur 64 tahun, sangat gemar sarapan daging proses. Kolesterolnya sedikit tinggi tetapi tidak keterlaluan. Namun, ereksi semakin lemah. Selepas menilai dietnya, saya meminta beliau cuba sebulan tanpa daging proses. Gantikan dengan telur, avokado, ikan atau kekacang. Sebulan kemudian, beliau mengakui perubahan. Pagi lebih baik, yakin lebih kuat dan isterinya perasan perbezaannya. 2. Karbohidrat bertapis. Roti putih, nasi putih dalam jumlah besar, pasta guna tepung putih, pastri dan biskut manis. Makanan ini nampak biasa, ia tidak nampak berbahaya. Tetapi karbohidrat bertapis menyebabkan gula darah melonjak naik dengan cepat diikuti oleh penurunan yang tajam.
Lonjakan insulin berulang-ulang menjadikan sel anda rintang kepada insulin. Hasilnya, lemak perut bertambah, testosteron jatuh dan keradangan meningkat. Encik Taufik, 69 tahun, bukan seorang yang malas. Dia berjalan setiap pagi. Tetapi sarapannya roti putih dengan jam, makanannya penuh tepung putih dan malamnya diakhiri dengan biskut manis. Tenaganya sentiasa turun naik. Ereksi pula semakin tidak dapat dijangka. Kami tukar perlahan-lahan. Biji-biji rin penuh ganti roti putih, ubi keledek ganti nasi putih yang berlebihan, beri ganti biskut. Dalam 3 minggu sahaja, dia mengaku, "Doktor, saya tidak sangka makanan boleh memberi perbezaan seteruk ini." 3. Makanan goreng dan makanan segera. Ayam goreng, kentang goreng, burger segera, segala jenis makanan berminyak yang rangup di luar tetapi penuh lemak teroksida di dalam. Ini makanan yang menggoda, terutama bila penat dan stres. Tetapi ia syarat lemak trans dan minyak yang telah dipanaskan berulang kali. Lemak dan minyak jenis ini merosakkan lapisan endothelium, mengurangkan penghasilan nitrik oksida dan mempercepat pengerasan arteri. Seorang pesakit saya, Encik Azlan, bekas pemandu lori 62 tahun, hampir setiap hari makan di luar. Beliau tidak berniat jahat terhadap dirinya, tetapi rutin kerjanya memaksanya memilih yang cepat dan murah. Hasilnya, kolesterol tinggi, salur darah tertekan, testosteron rendah dan ereksi tidak menentu. Selepas kita bersetuju untuk kurangkan makanan goreng selama 30 hari dan beralih kepada masakan bakar, rebus dan tumis ringan, tenaganya bertambah, beratnya menurun dan prestasinya jelas bertambah baik. Sekarang anda tahu apa yang membantu dan apa yang merosakkan. Persoalan seterusnya ialah apa yang perlu anda lakukan bermula hari ini. Pertama, jangan cuba jadi sempurna dalam sehari. Pilih satu hidangan untuk anda ubah dahulu. Contohnya, sarapan. Tukar roti putih dan daging proses kepada oat dengan beri dan walnut. Atau tukar makan tengah hari kepada salad sayur hijau dengan sedikit kekacang. Atau masukkan ubi bit sebagai lauk tetap malam anda. Kedua, gerakkan badan anda. Jalan kaki 20 hingga 30 minit sehari sudah cukup untuk membantu peredaran darah, kepekaan insulin dan hormon. Ketiga, tidur yang cukup dan kurangkan stres. Tetapi di tengah semua ini, jangan lupa bahawa apa yang anda makan tetap menjadi tiang utama. Kita sampai ke penghujung dan saya mahu bercakap dengan anda bukan lagi sebagai doktor semata-mata tetapi sebagai seseorang yang benar-benar mahu melihat anda kembali bangkit sebagai seorang lelaki. Ereksi anda bukan penentu nilai diri anda, tetapi ia adalah cerminan apa yang berlaku dalam sistem peredaran darah dan gaya hidup anda. Bila ereksi mula gagal, itu selalunya bukan tanda anda tidak berguna. Itu tanda tubuh anda sedang menjerit meminta pertolongan. Dan jeritan itu boleh didengari dan boleh dijawab jika anda sanggup membuat perubahan. Kita telah bercakap tentang 4 makanan yang menyembuhkan dan 3 makanan yang merosakkan. Tetapi di bawah semua itu, mesej sebenar saya hanyalah satu. Anda masih ada kuasa. Anda masih boleh mengubah haluan. Anda tidak perlu menerima cerita bahawa selepas 60, hidup hanya menurun. Anda boleh menulis semula bab baru.
Jika apa yang saya kongsikan ini menyentuh hati anda, jika walau satu perenggan membuatkan anda berhenti dan berfikir, saya jemput anda untuk lakukan dua perkara. Pertama, mulakan satu perubahan kecil hari ini, bukan esok, bukan lusa, hari ini. Kedua, jangan simpan pengetahuan ini seorang diri. Kongsikan dengan rakan, abang, adik atau sesiapa sahaja yang anda tahu sedang bergelut dalam senyap. Jika anda sudi, tinggalkan komen dan beritahu saya bahagian mana yang paling membuka mata anda. Saya membaca setiap komen kerana bagi saya, setiap lelaki yang menulis di sana sedang berjuang dalam pertempuran yang sama dan tidak seorang pun daripada anda patut berjuang sendirian. Ingat ini, anda lebih kuat daripada yang anda sangkakan. Badan anda lebih pemaaf daripada yang anda fikirkan. Dan hari-hari terbaik anda tidak semestinya di belakang. Ia boleh sahaja berada di hadapan menunggu anda membuat satu keputusan berani. Keputusan untuk menjaga diri sendiri dengan cara yang anda mungkin tidak pernah lakukan sebelum ini. Saya, Dr. Nur Sabrina, jaga diri anda, jaga aliran darah anda dan beri diri anda peluang untuk merasa hidup semula.